meninggal cara yang tak lama. Tok. Oh Tok. Pakailah baju. Astaghfirullahaladzim. Tengoklah tu aku tak nak pakai baju. So kita ada lauk. Kita ada lauk pula. Kita ada makanan rendang. Kita ada makanan kuih muih. Rendang. Kita ada ni. Kita ada nasi impit. Betul. Kita ada pulut. Kita ada otak udang. Kita ada laksa. Kita ada limau, kita ada timun, kita ada bawang, kita ada salad, kita ada cili padi, kita ada teluru. Lepas tu ni kuah dia, ni air. Okay. So, kita ada kuih raya juga dekat belah sini. Sekejap aku tunjuk. Tutup aku. Ni sour belt aku punya. Ni kuih raya. Sour belt. Sorry kalau bising. Yang sini pun banyak kuih raya. Ada kuih kapit. Aku tak suka sangat kuih kapit ni. Aku suka kuih kapit yang putih tu. Tak suka kuih kapit yang tu. So hi guys, kita nak pergi rumah Mak Longku di Ceras. Okay. So kita naik kereta. Okay, bersama mana ayahku di belakang itu bising punya elephant. So kita naik kereta tunggu mak aku dengan nenek aku jap. Tok aku. Nenek aku tak ada, tok aku je ada. So marilah kita pergi ke Ceras. Let's go. Selamat Hari Raya. Ucapan raya untuk hari ni. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Daripada saya sekeluarga. Tahun 2026. Keluarga apa? Keluarga Siti Zulaika di Seri Penara Ceras. Hari ni masak apa? Hari ni chef daripada Siti Zulaika. Masak nasi lemak. Masak rendang. Ada laksa. Ada lemang maklong. Ketupat apa? Pocong. Ketupat pocong. Itu je ucapan kita. Daripada apa tadi? Daripada Seri Penara. Daripada Seri Penara. Saya itu Pak Su itu. Ni Pak Lu saya ni. Saya daripada Bandar Seri Permaisuri Ceras. Hari ni nak beraya mana? Hari ni tak beraya ke mana-mana. Hari ni sebagai tuan rumah menunggu tetamu datang. Ramai ke tetamu? Tak pasti lagi ramai tidak ramai. Kebiasaannya sampai pukul 12 tengah malam lah. Hari ni aku perlukan handphone aku sampai tak ada buka handphone. Dia hantar kat Iqbal lah kejap lagi. Jemput hilang. Adik limit access, Elo full access. Hello, full access. Kau jangan interview maklum kalau tak nak. Ingat dah habis. Jangan. Ingat dah habis. Jangan. Takkanlah. Jangan maklum. Bercakap dulu satu kali. Sini. Ada. Sini. Kang dah tadi. Jangan apa. Kalau tak nak kan. Sekejap je. Ika, bila kita bercakap. Ika. Janganlah. Cepat. Mana tak nak faham betul. Cakap dulu. Okey, cakap pasal ni je. Bakal menantu.
Tak nak, tak ada. Bakal Menasa datang tak Kalau hari masa ni pun tak ada. Biarlah dia hidup solo. Siapa-siapa berkenan sila PM. Ayo. PM tepi. Ayo. Macam tu je jawapan. Tak adalah. Kalau masa ni tak ada. Oh, tak ada lah. Dia tak datang hari ni. Tak ada, memang tak ada. Kan dia solo. Kan dia Oh. cakap. Siapa mau sila PM tepi. Ciwa. Kira solo guys. Okay. Siapa? Ha. Oh. Pangan nak baling sendiri kan? Jemput datang ke rumahku. Boleh anak datang sekali. Awak negan. Ambil baju semua ni. Siapa kat studio tu? Jemput. Ada Kipas, kipas bawa keluar. Ada. Kipas bawa keluar. Panas. Kan? Kau tatap rumah aku ni. Kau saja duduk gelap-gelap. Kenapa, Fan? Letak kipas bawa keluar. Letak kipas keluar bagi sejuk sikit. Abang panas tak? Buah panas sangat. Okey lah. Kita orang yang panas sekarang ni. Dia ada kipas kat situ. Dia okey. Kita orang yang panas sekarang. Dia tak mana? Kepanas orang mana nak buka kain, nak tukar baju. Lepas tu, Tak Nak tidur atas tilam. Tutup dulu Kita ni nak beradu. lampu tu jadi panas. Lampu yang mana? Tak apa, Sat. Tutup. Kau pandang muka malu pasal apa? Dah hilang. Aku kalau dah boleh tanggal baju tu. Panas tak? kenapa panas? Entah. Kenapa panas? Kenapa panas? Cuaca. Okey, jawapan tepat lah. Jawapan tepat dah calon. Kalau lampu nak jom. Kat lampu pula. Ha, yo. Ha. Dia busy. Layan tetamu sekejap lagi nak datang. Ha. Tok ngantuk tok. Ha? Bohong ah. Aduh. So tak ngantuk. Cakap lah tak. Apa? Cakap tak. Cakap tak. Ha. Ucapan terakhir untuk orang seterusnya. Ucapan selamat hari raya, maaf saya batin. Tu je. Terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. 2026. Hari Raya Aidilfitri. Tok, selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin 2026 Aidilfitri. Pak Long. Cik, dia sambung balik. Aduh, Dia sambung balik je. Dia Dia sambung balik pakai tu. Dia pergi interview balik. La ilaha illallah. Ucapan terakhir untuk orang seterusnya. Selamat Hari Raya maaf Zahid dan Batin. Lagi? Itu saja. Okay. Kita nak bagi salam-salam. Salam-salaman. balik lagi. Ya ni. Ada lagi. Ni, ha. Habis dah? Habis dah? Ha? Habis dah? Dia tadi dia kat aku Ha? Aku tak ada? Ha? Kau aku tak ada?